Okay, Assalamualaikum guys. Saya Eddie. Welcome to my channel. Sebelum saya melanjutkan video ini, you guys kena subscribe, like dan follow untuk video seterusnya yang saya akan buat hari-hari insya-Allah. Jadi hari ini saya nak berceritakan tentang sebuah kereta yang datang daripada jauh. Lokasi kami dekat Ampang KL. Kereta Mercedes W212 datang daripada Cameron Highland. Okey. Sebelum saya bawa cerita untuk W212 ni, kita tengok kereta apa yang datang hari ini. Jom kita tengok. Selain tuan tu, kita ada Ford Ranger Raptor yang menggunakan electronic absorber. So model ni dah banyak masuk sebab bila elektronik masalah absorber ni memang dia bawa tak sedap. Lepas tu kalau nak beli baru mahal guys. Raptor elektronik ni jangan main-main guys. Okey, jom kita tengok kereta lain lagi. Lain tu kita ada Audi A4. W212 pula. Okey. Audi A4 pun mengalami masalah absorber. Okey. Alang-alang absorber ni dia dah buka kan? Kau dah buka absorber kan? Kan? Cuba kau tekan. Tengok format saya tekan Tengok format kami tekan. Lembut guys. Nampak tak? Oi, lembut sangat. Okey, thank you Naren. Okey, ini dah dia Audi A4 nya. Okey, so selain tu kita ada AGH 30. Kita ada Honda City yang menggunakan adjustable. Okey, kita akan ceritakan tentang W212 ni. Jadi masalah W212 ni sagat tau. Sagat di bahagian depan dia. Jadi bila owner bagi tahu saya sagat, saya pun test, betul. Memang rasa lembut sangat lah. Jadi sekejap lagi saya nak buka absorber ni. Dia sagat depan ni. Depan ni memang sagat teruk. Jadi saya nak buka kereta ni. Tengok macam mana apa masalah dia sampai sagat teruk sangat. Guys, sekejap lagi saya akan buka absorber W212 ni. Kita nak tengok macam mana kelembutan pada absorber dia yang membuatkan kereta ni sagat. Datang daripada Cameron Highland ni. Kesian guys, jauh. Kami dekat Ampang KL. Okay, so stay tune. Okay guys, sekarang ni keempat-empat absorber. Kita sedang buka. Yang depan. Okay, kita tengah nak buka absorber ni empat-empat. Kita nak tengok macam mana lembutnya absorber ni. Lembut ke tak? Nak tengok dulu. Sebab sagat dia teruk sangat. Dia punya sagat tu sampai kena tayar, sampai banyak kali kena. Jalan sikit pun dah sagat. So ini absorber dia. Kita nantikan macam mana keadaan dia. Okay guys, sekarang ni absorber W212 dah keluar. So sekarang ni foreman kami ni Naren ni. Dia tekan. Okay, Naren tekan. Okay, ni yang depan guys Tengok yang depan lembut gila. Rebound dia ada tetapi compression dia out. Memang terlalu lembut sebab itulah depan ni sagat guys. Kita tengok yang belakang pula. Kita tengok yang belakang Belakang ni monotube, sepatutnya tak boleh tekan. Dia keras. Tapi ini boleh tekan guys, nampak tak? Lembut ni. Lembut sangat ni. Nampak tak guys? Jadi sebab itulah kereta ni memang sagat. Itulah dia. Absorber W212 memang lembut sangat guys. So sekejap lagi kita nak custom absorber ni. Kita nak custom tukar barang dalam tu. Kemudian kita akan stiffkan dia 40%. Untuk kereta ni lebih stable. Jadi sekejap lagi saya nak tengok kat dalam. Saya nak tunggu absorber ni keluar. Dan kita tengok macam mana kelembutan dan kekerasan perbezaan sebelum dan selepas. Guys, sekarang ni absorber keempat-empat batang W212 dah siap. So sekarang ni saya nak minta foreman saya tekan semula. Cuba kau tekan ada. Tengok dia kuat ke tak kuat. Yang belakang langsung tak boleh tekan guys. Ini monotube. Konyo-konyo pun tak boleh kan. Okey, yang depan pula. Menggigil-gigil guys. Okey, lepas. So macam itulah condition yang sepatutnya. So you guys jangan risau. Comfort dia memang tak akan hilang. Jadi macam itulah guys perbezaan absorber Mercedes W212 ni yang selepas kami custom dan yang sebelum. Jadi memang selalu isu W212 ni dia lembut lah. So kadang-kadang dia sagat kat bawah. Jadi bila kita custom tu insyaAllah masalah tu akan hilang, akan selesai. Saya akan update setiap video yang saya shoot. Saya akan upload dekat YouTube supaya you guys boleh dapat tahu macam mana keadaan absorber you guys. Jadi untuk hari ini itu yang saya dapat share untuk you guys. Saya dapat kongsikan sedikit sebanyak masalah absorber. Saya tak pandai, cuma bolehlah saya share sikit-sikit. Jadi yang penting guys, you guys kena follow, like dan subscribe channel saya untuk lebih semangat saya untuk saya buat video
setiap kereta yang datang. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa lagi next video. You guys boleh drop komen nak tengok macam mana masalah absorber kereta yang you guys nak tengok. Contoh Honda ke apa ke kan. You guys boleh komen. So insyaAllah saya akan ambil komen tu dan saya akan buat video untuk masalah absorber kereta yang you guys request. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam next video. Jadi yang paling penting guys, kekalkan original absorber. So, InsyaAllah jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.